Assalamualaikum gang. Welcome back to my YouTube channel Animation. Let's go vlog to Danok Hat Nyai. Untuk hampa yang nak masuk ke Thailand dengan menggunakan kenderaan sendiri, hampa kena ada dua benda. Yang pertama, hampa kena bawa Grand Ori kereta lah noh, kalau ada kenderaan kereta. Yang kedua, pasport. Lepas tu, hampa kena pergi beli insurans sebanyak RM38. Tu yang basic lah. Tapi kalau hampa rasa hampa nak ambil yang premium pun boleh, ada juga disediakan. Dekat sini aku pergi ke Go Thailand Insurance. So senang je dengan diorang ni, mudah. Hampa hanya bagi grant dan pasport sahaja. Proses pun tak ambil masa yang lama, lebih kurang dalam setengah jam saja. Sempatlah hampa menyorok dulu dekat situ. Kemudian hampa terus saja sampailah ke Immigration Malaysia. Dekat Immigration ni, hampa jangan risau. Hampa kalau yang bawa kereta, hampa tak perlu turun untuk cop pasport. Sebab dekat sini dia ada dah sediakan laluan untuk pengguna kereta yang nak masuk ke dalam Thailand. So, dekat Immigration Thailand pula, hampa akan diberi satu borang, iaitu borang declaration. So, borang ni sangat penting untuk hampa simpan sepanjang hampa berada di dalam Thailand. Bila hang sorak, bila dah jadi driver ni, alah, ambil mana buka lah. Hat Nyai ni taklah jauh mana daripada border sepadan Kedah. Ambil masa daripada Bukit Kayu Hitam selama 1 jam lebih sahaja. Sampai di Hat Nyai. Okay, so ini dekat pokoknya ni Thailand. Apa nama dia? Haitat Mina. Ni pulau ayam. Okay. Ya, jap dah. Dah. Jom. Sekarang kita berada di Makro. Tak tahu, kita hanya sekadar main tengok kawasan. So untuk vlog Danok Hat Nyai ni, rasa ke Thailand ni, lebih kita akan tinjau kawasan lah. Kita akan cuci mata, kita tengok apa yang boleh dibeli. Tapi tak ada yang dibeli, jangan dibeli. Inilah menjadi kegelilaan rakyat Malaysia. Elok sangat lah ni. Elok sangat lah ni. Dah beg kata. Tapi yang dulu lah. Elok sangat kan. So sekarang ni kita berada di sentralnya. Mesti macam biasa, lebih pada lelaki dia nak berjalan-jalan je. Nak tengok apa? Okay, sentuh tu maklumat. Sentralnya ni level-level mall lah. Level-level mall. Oh, dia memang mall. Aduh. Jadi kita tengoklah apa yang ada di sini. Benda paling wajib bila main ke Thailand. Okay. Yes. Wajib main beli Thailand. Betul dapat free bag. Guys, kita dah perjalanan nak balik dah. Jadi ni masuk border lah pukul 8 lebih lah. Okay, so sekarang ni dah pukul 5 kan. Kita nak keluar border Thailand. Hari ni kita akan beli trip je. Jadi alhamdulillah, baru sehari ya kita dah masuk Thailand, tapi barang dah hampir kita dah balik seminggu. Hampir jam balik seminggu. Okay. Jadi untuk hari apa tu, vlog racer Thailand ni, yang mana kita akan ke Phuket bulan 9 nanti. Apa macam mana nanti? Dengan hasil racer kita ni.
macam ajak nak main nak abang. Ayat tak pernah mai. Ayat tak pernah mai. Isi satu beg plastik. Tu lah Malaysia. Cakap mak. Cakap ni tipu semua. Tipu semua. Okay? Ya dia. Jadi pada orang rakyat Malaysia datang nak pergi Thailand. Aku pula jadi ni. Okey. Ekonomi dan ekosistem kita ni. Ini seperti bercawan kan? Macam mana tu? Macam mana tu? Bercawan dekat Anyai tu. Siap. Sebelum pulang ke sana. Hello. Hello. Lepas ni kita pergi lagi tu. Kita buat lagi gila lagi. Dua hari lagi lah. Satu hari ni. Tak boleh nak.